Assalamualaikum rekan sahabat. Hari ini kita ada sebuah Honda Wave. Tengok plate number kita boleh agak usia dia. Okey, daripada usia ni sebenarnya kita nak kaitkan dengan cerita double stand. Double stand ni sebenarnya dah bengkok. Jadi pada hari ini, jadi inilah shaft tu yang kita perlu keluarkan daripada dalam ni. Pendek saja pun, bukannya jauh, tetapi oleh kerana ia dah bertahun-tahun melekat sama dengan ni, dikena hentakan mampatan menyebabkan susahlah keluar kerana sudah berubah bentuknya di situ tu. Apapun ceritanya, mari kita buat. So bagi cikgu Tun, getuk ni dengan pelbagai alat dah. Idea macam-macam lah ya. Hentak. Lepas ni kita akan cuba potong pula. Kita cuba potong bahagian tengah sini. Itu sahaja jalan yang ada lagi. Tapi dah separuh dah ni keluar sebenarnya. Jadi untuk buat ni bagi Cikgu Atun sangat tidak selesa lah bila ada ruang lagi menghalang ni. Exhaust tu kita buka, ni kickstart ni pun kita buka, memudahkan kerja ni. Ketuk tu, takut terkena pula hal part lain tu. Aduh, dah tercabut baru terlupa ambil video. Okey, ni kan grinder jugalah. Kita potong begini. Jadi ini dia punya shaft. Kalau tak potong sampai ke sudah, tak boleh keluar stand lama ni. Sekarang stand lama sudah keluar. Okey, selamat. Kita ganti yang baru. Kalau dah keluar tu. Masalah dia ni tengok dia dah makan kan dengan lubang ni. Untuk itu rakan sahabat, memang kalau buat sendiri terpaksa dibaringkan begini tau. Kiri kanan. Memang akan tumpah lah minyaknya. Apa boleh buat? Itulah cara yang kita ada. Kalau ada lagi yang lebih pakar, mungkin tak perlu tonggeng atau tak perlu baring. Mana tengok yang baru? Sama, kita minum lama. Ni getah ni. Getah pun dah keras. Ketuk, memang kena ketuk lah. Okey. Memang kena pukul juga. Keras, memang kena pukul. Getah. Melainkan pakai minyak. Layar ada. Tapi tak pastilah untuk apa getah tu. Okey, mana? Oh, kat sini dah. Oh, nanti ikat getah dalam situ. Itu shaft dia. Shaft dia dari Alhamdulillah.
Hati-hati ada pin dalam. Oh, Masuk ikut sebelah sana. Tapi kena masuk. brek kaki. Oke, seorang pegang. Coba, ayo lepas. Oke, Tolak. Aduh, sangkut exhaust pula. Sangkut ke exhaust. oh, exhaust pula. Nih, goyang-goyangkan supaya boleh masuk. Kejap. Dia lari sikit ni. Sekejap. Okay, tolak. Bolehlah tegakkan motor ni. Tegakkan. Oke. Tidak apa. Nanti kita buat secara tegak pula. Itu kau dah. Kau itu kat dalam. Okey dah masuk. Kena ruang lapang lah. Kau ni buka. Kalau tidak memang dia sangkut. Tersangkut di sini. Bawah ni. Last kali. Pin jangan lupa.